Aku tengok Ustaz Kazim pakai sokok hitam, aku tahu dah dia belah mana. Besok pahala banyak orang tuan. Pahala banyak. Semalam saya cakap di Pematan Sirih lah, main satu ustaz minta maaf peluk saya. Ana kata kat entah macam-macam dulu. Saya baik ustaz minta maaf. Kalau tidak pahala ustaz tu main kat saya. Tu tukang jadi pahala. Tuan-tuan tak seronok ke tuan-tuan? Ada satu benda yang sikit tapi itulah yang menyelamatkan kita. Saya hanya ada berapa ringgit ya duit Hong Kong. Nak makan tak ada duit. Duit orang ambil habis. Tinggal yang ni je. Anak saya nak makan, cari kedai tak jumpa, ada kedai 7E. Masuk 7E melilau, tanya dekat tokek cashier dua orang tu. I'm Muslim and I want to know some food. Halal food. Dia tanya kepada dia ni bahasa apa pula cakap ni, dia tak faham. Saya cakap halal food, you know halal food. Sudah saya dukung anak saya, dukung pusing jumpa KitKat, saya pergi dekat dia balik, you see halal, sudah bayar kat dia, jalan terus. Jadilah yang tu lah boleh lapik perut. Tuan-tuan tak nak satu amalan walaupun sikit, yang itulah yang boleh tolong di hari kiamat. Kalaulah amalan itu cuma senyumlah kalau itu boleh menolong kita di hari kiamat. Bukankah senyum tu sedekah? Kak Som, senyumlah. Masa aku ni ada hutang paraik dengan dia ke apa kan? Kita duduk di masjid ni lama ni, daripada pukul 6.30 ni, lah 8.30 lah. 2 jam lah tuan-tuan. Tak senyum lagi dengan orang sebelah. Tak mau pahala, senyumlah. Ni tak masa mega bewak dia pergi Rasulullah. Tuan-tuan tak mau ke benda sikit saja, kok yang itulah yang menyelamatkan kita. Turun masjid, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, banyaknya selawat. Kalau itulah yang boleh buat, tengok apa amalan dia. Kalau Allah nak bagi syurga pada kita, Allah tanya pada malaikat, apa amalan dia ketika dia hidup dalam dunia?